Apa sama? Okay, dah record. Bodoh lah kalau aku mati kan. Tak ada satu pun gambar aku yang okey. Tak apalah, upload lah video. Siap ni. Siap itu kamera. Hai. Cakap apa saya dibawa. Oh. Saya sekarang. Hai, saya Niza. Okay. Hello. Ini Mami and ini Mami punya friends. Ni sekali. Mami punya friends. Aduh, sibuk lah yang belakang ni pun. Sekarang. Sebelah. Cantik saya tengah buat video-video untuk anak saya tau. Oh, iya kan? Sorry Tapi yang ni salah cakap pun sepatutnya. Macam apa? Ah, sakit. Oh, I'm so sorry. Saya Niza. Kawan Tahu Mami tak memang tulang- mereng sikit. Tulang saya dah patah. Okay. Sekarang Mami umur 22. Kawan Mami pun sama. Yang ni tu sikit. 21. Okay, Niza punya favourite lagu Abang Jago. Lagu favourite Your Mommy is Statue. Okay, bagi ucapan untuk anak kau. Hai. Jangan lupa belajar rajin-rajin. Cik. Apa? Zati dulu lah. Zati tolong kasih ucapan. Ucapan untuk anak anda. Hai anak Mami. Mesti Mami dah kaya kan? Itu kau Mami. Dia banyak tanya. Mami. Itu bakal menteris. Mami makan menteri tau. Bakal menteris. Ni semua kawan-kawan. Tapi jangan risau. Okay, korang? Korang? Daddy Mama Niza pun ada kat sini. Daddy Mama Niza. Mana bodoh? Itulah. Bukan tahu. Mami baru sampai diri je. Wait, Adri dekat syurga ke siap? Dia Sini lah. Nak ucapan untuk anak awak. Oh, korang by the way, kalau jumpa dia, hati-hati tau. Hati-hati. Korang tengah record ke? Tapi Alisa ada ada kucing. Ini semua cerita kat anak saya ke tu? Ya. Okay. Wah, seorang lagi dah datang. Aunty Awati. Saya nak cakap Aunty lah. Aunty nak cakap Gelis ya. Sabar Okay. Aunty nak cakap Aunty ni slow sikit tau. Time. Dia Aunty ni slow Benar yang sikit. belakang lagi tu. Dia yang beratur tu. Gulak kepada anak-anak Anak kau. Gulak kepada anak-anak Ismanis. Tak apa, nanti saya sensor. Dia nak cakap sama. Ni Aunty Awatif. Okay, Okay, ada Okay, Awatif teruskan. Sila. Oh, by the way korang, Awatif dia... ada Riza. Anak ni ibu sesuai. Tak dengar. Okay, silakan. Kepada anak Niza, hai. Aunty nak cakap all the macam kepada Dia jawab SPM ke siap. kepada anak bunda. Nanti kita tunggu ayah dia balik. Ayah dia. Ayah dia tu lah. Ayah dia tu. Saya nak kita anda sih. Tunjuk ayah dia. Saya tak tunjuk. Saya tak cakap, saya tak tunjuk. By the way korang, ayahanda korang untuk Awatif lah. Untuk Awatif. Right in front of my eyes. Fine. Aduh kacau lah si Haziq Sam. Ini MC Adri. Dah cakap ke? Adri cakap. Anak Niza. Oh, anak. Semua suka anak Niza kan. Memang beribu-ibu. Okay, Anten nak cakap apa? Ibu ni celaka, dia sekarang. Nanti Niza kahwin guys. Kalau anak Saya cakap anak-anak dia bakal duit Niza. Terkejut tak? Dah bakal duit saya. Dah lama dah. hello, asal duit saya? Duit saya, anak saya ni. Adri, time. Time. Cakap je pula. Gulat untuk teruskan kehidupan bersama Niza. Awak tetap macam tu. Lama ni ucapan ni. Tak boleh cakap lah. Cakaplah apa-apa yang nak minta je kat
Ni datang dari rumah saya. Kau jangan lari Aku cakap awal-awal. Aku umur 22 lagi. Saya datang sini. Oh, by the way, umur 22. Kalau rasa macam kalau rasa tak. Kalau rasa macam nakal sangat, kita hantar balik. Tapi kalau mak aku pun tak nak, tak tahu. Hantar kat rumah. By the way, ini umur 22, 23, 21, 20. Cuba teka sekarang berapa? Cukup. Beratul. Beratul. Jom. Kalau nak belajar makeup dengan Aunty Izzati. Okay, bye. Kalau dah habis ke? Kalau Hai. Ini kita buat ucapan untuk Niza nak kahwin. Hai Niza. Hai Niza. Sama. Hai Niza tak ada hadir. Hai Niza akan datang. Bye Niza. Tahniah. Korang kepada bakal suami mula. Bakal suami Niza. Bukan bakal lah, suami Niza lah. Sebab kan video ni kan kita aku tu tengok Niza kahwin. Suami Niza. Mula. Macam mana tahu je? Niza kan? Para jemputan silakan jemput makan teruskan Izzati. Saya nampak Izzati kat bawah tu. Izzati. Kamera juga. Izzati. Jangan lupa bersihkan pinggan. Anak-anak kura duk diam-diam. Aku saya tak kahwin lagi. Adri. 10 years. Okay, itu je, bye. Guys. Cakap kat saya lah. Hello. Nampak belakang. Niza dia Okay. tak nak di hujung kaki. Nama saya Niza. In 10 years, saya rasa saya akan kaya raya. 10 years umur berapa? 32 kan? 32. Okay lah, anak dah 2 orang. Lepas tu maybe saya akan makin kurus kot. Next. Zati. Kelas. Hai. Betul nama. Intel. Jangan still. Umur saya 21. In 10 years. Kita nak. 23 lah. Dia punya in 10 years lah. Oh, Okay, hai. Nama saya Nurul Izzati. Jangan nak masukkan tu kot. Hai, nama saya Nurul Izzati. In 10 years, semestinya saya dah kahwin. Dah kahwin. Dah tunang. Okay. Nostalgia. Hai, nama saya Nurul Izzati. In 10 years, semestinya saya dah kahwin dah. Sebab sekarang pun saya dah 23. So 10 years 33 dah kahwin dah pun. Okay. Dan semestinya saya dah kaya. InsyaAllah kaya. Ada rumah banglo, ada BLV, Backyard, Gucci, Chanel. Okay, makeup pun makeup high end, produk high end semua. Okay. Macam tengah interview. Zati. Okay, itu jadi betul. Macam tengah interview. Okay, itu saja in 10 years saya. Adriana. Cakap nama tau. In 10 years awak apa-apa. Itu je saya cakap semua. Okay, tak apa. Hi guys. Alamak, in 10 years, besar sangatlah muka aku. Mesej pegang. Okay, awak buat tangan. Oh, tangan. Tak, tangan awak bercakap lah. Macam kita speech. Dalam 10 tahun, insyaAllah cincin ni dah jadi cincin betul lah kot. Harapnya lah, sebab kita dah macam terlalu tua untuk tak kahwin. Ya, betul. Dan untuk tak ada anak. Betul. Dan harapnya waktu Dah ada 4 kita anak. dah terlalu awal. Okay, next. Apa lagi? Harapnya kita dah ada kerja yang tetap. Dan duit kita, gaji kita lebih 5,000. Anyways. Anggap. Okay. Yay. Okay. Saya harap, nama saya Adriana Fatia. Saya harap suami saya Hichan. Anyways. suami dia Brian Wusuk. In 10 years, suami saya Brian Wusuk. Semangat husband. Suami saya Hichan. Okay guys, in 10 years, perkenalkan nama. Intinya nak cakap apa? Cakaplah, perkenalkan diri, lepas tu cakap harap dah kahwin. Syamin. Okay. Boleh tekan ke?
Apa? Intan. Oh, kira intannya siapa-apa lah nak. Tapi perkenalkan dulu nama. Janganlah tengok. Oh my god. Ada orang kat belakang. Ha? Tak nak. Hi guys, so my name is No Sabrina Akila. So you guys can call me Sabrina. So in 10 years, I'm not gonna say my age though. Okay, so in 10 years, I hope that I could achieve my goals, travel, kahwin. Which is kahwin aku tak nak in 10 years. Kalau boleh lepas belajar aku nak kahwin. Okay. Maksudnya intanya awak dah bersuami. Yeah, okay. So and to in 10 years saya harap hubungan kita orang semua baik-baik sampai syurga. Amin. Bye. Okay, tu je guys. Dia mungkin dia ada 5 anak dah. Anyways. Nana ada 3. Syamin pula. Nak cakap apa ni? In 10 years. Umur Syamin berapa? Lepas tu intanya Syamin dah kahwin ke kan? Hi guys, my name is Syami Aliana Syamiti Fazrul. So this is video untuk 10 tahun akan datang. Itu bukan saya hidup lagi lah. Semoga panjang umur semua orang. Semoga saya jumpa kawan-kawan saya. Hi, this is your mom, but I don't know who is your dad. Okay, lepas tu cakap apa ni? Cerita lah apa yang nak dalam 10 tahun aku lagi. Okay, dalam 10 tahun mungkin saya dah buka bisnes saya, kafe saya. Betul lah, betul-betul kan? Spaghetti and serap. Ya, spaghetti aglio, signature dia spaghetti aglio olio dengan matcha latte. And time tu saya dah ada my dream car BMW dengan satu rumah bungalow. So saya kena work hard. Tengok belakang. Okay, tu semoga hubungan saya dengan kawan saya takkan terpisah. Dan akan jadi kawan sampai bila-bila. Okay, itu saja. Saya pass kepada Awatif. Video. Ni sama je Syamin. Sama. Hai, nama saya Nur Awati binti Muhammad Jumli. In 10 years, saya dah kahwin. Nafisa nak tanya tak? Awak takut saya, in 10 years, saya dah kahwin. Saya dah ada 3 anak. Walaupun suami saya tak tahu siapa lagi. Saya dah ada rumah. Saya mungkin jadi software developer ke? Jauhnya. Dekat je. Kepada anak-anak bunda. Bonda. Sabar ke? Mama tengah work hard. Bonda tu apa pula tu? Bukan bonda tengah work hard. Bonda tengah work hard untuk awak. Boleh kau macam ni. Bonda tengah work hard untuk awak. Mama. I try my best. Mama tu ni lah mak kedua. Janganlah. You tengok ni, dia kata mama tu mak kedua. Tak nak lah. Apa kat mama? Kepada kanda. Jangan ngada nak cari dinda nombor 2. Oh, kanda dia kat sini. Awati, nak masuk kan? Kanda dia kat sini. Yang ni. Ada nak tepi sikit. Ni kanda dia. Ni. Bye. Bye-bye Nafisa. Sorry. Hati-hati Kita perkenalkan diri dalam masa 10 tahun. Anda berdua akan kena sekejap lagi. Hi guys. Saya Nafisa. Nanti dalam masa 10 tahun saya akan ni Awatik punya Awatik punya Oh, dia panggil apa? Okay, dalam 10 tahun saya akan jadi seorang yang sangat berjaya. Dan saya dah ada rumah, saya ada kereta dan saya boleh duduk. Saya ajak mak ayah saya duduk rumah. Lepas tu saya tak kahwin lagi. Tentu saya dah ada 2 orang anak angkat. Ada anak angkat. Okay, lepas tu saya akan bagi kat semua orang seterusnya. Saya dah. Hello guys. Hi
Halo, saya Ala Sabrina dan cantiknya. Flawless ini- gila dah ni. Dia tu. Dan ini rakan saya Alisa. Dia nak apa? Perkenalkan nama awak. Lepas tu 10 tahun awak rasa awak ada apa rasa? Dalam masa 10 tahun saya ada 10 anak. Oh, chill guys. Badan awak boleh tampung ke Okay, 10. saya gurau je. Yang dekat belakang tu. Anyways, nama saya Nur Ala Sabrina. Nama saya Ala Sabrina, diorang panggil saya Alisa. Dalam 10 tahun saya rasa obviously kemungkinan besar saya dah graduate. Saya nama saya kena panggil. Dah graduate. InsyaAllah saya nak first class. Tapi tak tahulah. Lepas tu kerja, saya tak tahu saya kerja apa. Kalau boleh saya nak, saya tak tahulah. Tapi kalau saya dah ada, saya tak tahulah sama ada. Saya senang terganggu guys. saya rasa maybe saya dah kahwin. Tapi saya tak tahulah. Kita tak tahu. Kita hanya mampu merancang. Kita tu belakang ada orang. Anyways, kalau saya dah ada anak, maybe saya ada satu anak. I don't know guys. Doakan saya. Semoga saya dah kahwin lah. Dan dah bekerja. Dan kalau ada rezeki lebih, saya tak nak kerja. Okay, itu je. Alisa pula. Okay, I'm next. Okay, lighting cantik sikit. Okay, nama kita Nur Aisyah Alisa. Nak tahu nama panjang ke? Nur Aisyah Alisa binti Abdullah. Where do I see myself in another 10 years? Kat office kot. Hopefully dapat kerja office. Kerja elok-elok. Dapat bawa mak ayah pergi. Takutlah. Dua je. Nak 6. In another 10 years, time tu harap-harap dah dapat bawa mama bapa pergi umrah. Dah ada banyak kenangan dengan my girls. Dapat jadikan diorang as my bridesmaids. And ada kembar. Berapa orang kembar? 1, 2, 3 kali kembar. Supaya dapat 6 terus. And also harap-harap dapat beli rumah sendiri. Ada kereta sendiri. And semua sihat-sihat. Dapat berkumpul sekali. Oh sorry. I hope in another 10 years kita semua dapat berkumpul sekali and ambil gambar ramai-ramai sekali. See you guys in another 10 years. Mana nak stop ni? Saya tak tahu. Oh ni. Bye. Okay, korang Izzah nak tasmik kot. Okay, fokus. Kan? CSC 583 AI. Betul. 683 game. Betul. 573 VR. Betul. CSP 600 ni lah Dr. Norizal. Betul. 649 ada ke? Ada? Special topic. Lagi satu. Oh, NT 600 ada. Betul. Tahniah. Alhamdulillah.